Maafkan Mira, Kak. Mira cuma nak bantu nenek cari cucu dia. Mira tak salah pun. Janganlah sedih. Mira ada hati ke Abang Pian tak? Tak adalah, Kak. Cuma Mira kesian ke Abang. Masa mak ayah kamu berpisah, kamu masih kecil. Nenek tahu di mana mereka sekarang? Nenek tak dapat kesan di mana mereka. Sebab itu nenek cuba cari kamu. Bang, maaf kacau abang tidur. Ini ada makanan sikit untuk abang. Siapa ni? Oh ya, thank you brother, mantap. Terima kasih. Hidup Abang Pian pasti akan berubah. Siti tak makan kari pap ke? Dah Datin sedap kari pap ni. Datin buat ke? Ya, petang tadi buat. Temenung jauh nampak. Mira, terkejut abang. Abang Mira nak minta maaf ke Abang. Kenapa Mira? Dah lama kenal dengan Pian. Lama juga dah Datin. Kalau tak silap dah 3 tahun kot. Kamu cintakan dia. Ya Datin, sepenuh hati saya serahkan ke Abang Pian. Demi kasih sayang yang aku pertahankan. Oh ya bang.